Satu serangan ganas di sebuah pusat jagaan mencetuskan pencarian segera untuk suspek. Mari sini sekejap. Tunggu, jangan kemana-mana dulu boleh? Pencarian membawa polis kepada seorang lelaki yang menegaskan dia tidak melakukan apa-apa kesalahan. Jadi itu bermakna saya kena tunggu di sini sebab saya 6 kaki tinggi. Tetapi dakwaannya itu hanya bertahan untuk seketika sahaja. Hei, jangan naik kereta itu. Hei, jangan naik kereta itu. Ini adalah Inside the Crime yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Pada mulanya, ini kelihatan seperti serangan secara rawa. Mangse langsung tidak mengenali suspek. Walaupun pada awalnya nampak rawa, polis tidak lama kemudian menemui satu kaitan. Penyerang dan mangse ada seseorang yang mereka sama-sama kenal. Ini adalah pada 26 Februari 2025. Kami berada di Menominee Falls, Wisconsin, sebuah kawasan pinggir bandar kurang daripada 30 menit ke utara Milwaukee. Hampir pukul 9 pagi apabila pegawai dihantar ke sebuah pusat jagaan pesakit demensia tempatan untuk menyiasat laporan mengenai seorang pekerja yang diserang. 111 dan 117, kita perlukan satu pasukan ke Oak Village, West 128 North 6900 North Hill Drive. Seorang lelaki kulit hitam, kira-kira 5 kaki 9 inci, masuk ke dalam bangunan dan menyerang seorang kaki tangan. Saya memakai jaket hitam dan beg telas hijau. Dia masuk ke Urgent Hair di North Hill Drive dan ada seseorang yang mengikutinya. Adakah mereka maklumkan bangunan A atau B? Kami merupakan baik. Jaket hitam, beg galas hijau. Menurut laporan oleh Fox 6 Milwaukee, mangsa dilaporkan telah dipukul berkali-kali dan dia langsung tidak tahu siapa yang menyerangnya. Oleh kerana tiada nama, pegawai terpaksa menggunakan gambaran, yaitu lelaki kulit hitam memakai jaket hitam dengan topeng menutupi wajahnya. Suspek dilaporkan mempunyai ketinggian antara 5 kaki 9 inci hingga 6 kaki dengan badan sederhana. Pusat Panggilan Kecemasan Daerah Waukesha dilaporkan memberitahu polis bahawa suspek telah diikuti masuk ke sebuah pusat kesihatan berdekatan. Disitulah pegawai bertemu dengan seorang lelaki yang kelihatan sepadan dengan gambaran suspek. Maksud saya, saya terpaksa kelar mereka. Tuan, mari sini sekejap. Tunggu, jangan ke mana-mana dulu ya. Apa yang saya buat, bro? Saya pun belum pasti lagi. Apa yang saya buat? Dari mana awak datang hari ini? Tidak, saya datang dari. Kami terpaksa naik bas secara sembunyi untuk datang ke pusat rawatan segera. Baik. Itu saja. Adakah awak berada di seberang jalan secara kebetulan? Saya tak tahu apa-apa tentang itu. Okey. Awak ada kad pengenalan dalam bas awak? Tak, saya tak dekat pengenalan saya. Pada dasarnya apa yang berlaku? Ada kejadian serangan fizikal di sana. Anda ada lebih banyak kos. Salah seorang daripada kamu macam pernah saya nampak. Saya tak tahu. Boleh awak telefon mereka? Tengok kalau mereka ada gambar mereka. Okay. Ya, dia tak tahu. Saya pun tak pasti. Jadi inilah masalah kita. Saya tahu, saya tak tahu apa yang dia cakap. Kami diberitahu seorang lelaki kulit hitam setinggi 6 kaki memakai jaket hitam. Itu saja maklumat yang kami ada sekarang. Anda sedang keluar. Kami cuma nak pastikan anda tak terlibat. Kalau anda tak terlibat, kami akan lepaskan anda tanpa masalah. Okey. Boleh saya catat maklumat anda sekejap? Okay, Chris Ford. Tunggu sekejap ya. Ford. F-O-R-D. Ya. Christopher? Ya. Sekarang, lelaki ini memberikan nama, nombor telefon dan alamat dan ia kedengaran agak sah. Mungkin ini salah satu kes salah identiti kan? Tapi pegawai masih perlu mengesahkan sama ada Christopher Ford yang didakwa itu benar-benar orang seperti yang didakwanya. Saya hargai kerjasama awak dengan kami, bro. Bila kami sampai dan tak tahu apa yang berlaku, jadi awak tunggu sekejap untuk bos saya. Saya kena tunggu di sini, ya? Ya, cuma tunggu sekejap saja, bro. Saya janji. Hei, Oh, macam mereka dah tangkap saya. polis mungkin akan ada. Ya, maksud saya baru nak periksa bilik air. Ia cuma terus ke pintu, itu saja. Kau tahu, macam... Jadi saya tak boleh apa-apa sajalah. Ya, saya hargai, bro. Masalahnya ialah, lelaki itu masuk ke dalam bangunan ini dan tiada siapa tahu di mana dia berada. Baiklah, Aduh. Ya, dan seperti yang saya katakan, saya hargai awak. Kalau awak bekerjasama dengan saya pun akan bekerjasama dengan awak, bro. Saya minta maaf kalau saya melambatkan awak. Tapi ini semua sebab apa yang kami terima. Awak ada status. Ya. Malah berdasarkan siasatan untuk kes pukul yang berlaku di seberang jalan.
Okey, seperti yang saya katakan, Awak kata awak tak bekerja di sini. Tidak. saya tak bekerja di sini. Adakah awak baru saja berada di salah satu pejabat? Tidak. Saya masuk ke sini untuk guna tandas. Saya sedang berjalan keluar semula. Saya terpaksa guna tandas yang dekat sementara tunggu kenderaan saya. Okey? Baiklah, ya bro. Sebaik saja saya boleh, saya akan lepaskan awak. Baiklah. Oh ya, dia kata dia pergi ke sana, ya. Ya mungkin anda di bangunannya. Jadi sekali lagi, Ya, itu. Saya rasa nampaknya mereka tinggalkan beg galas dia atau sesuatu. Isunya ialah, kita tak tahu di mana. betul. Tak, mereka tak ada apa-apa masalah. Mereka cuma suruh saya lepak saja. Cuma lepak dengan semua orang. Ya. Menurut Fox 6 Milwaukee, penyiasat telah meneliti rekaman video dari fasiliti penjagaan memori untuk mendapatkan gambaran dan penerangan yang lebih jelas tentang penyerang yang didakwa itu. Apabila mereka melihat rekaman itu, ia dilaporkan menunjukkan penyerang berjalan masuk ke ruang bersama fasiliti tersebut, memukul mangsa di bagian belakang kepala sebelah kanan dengan penumbuk kanannya sehingga mangsa terjatuh ke lantai. Kemudian, penyerang itu didakwa berdiri di atas mangsa dan terus memukul wajah serta bahagian atas badan mangsa. Kemudian, suspek meninggalkan fasiliti itu 1 menit kemudian. Mangsa dilaporkan histeria selepas serangan tersebut. Dia melaporkan mengalami sakit kepala dan leher. Dan menurut Fox 6 Milwaukee, pegawai-pegawai melihat sejumlah kecil darah di tangannya. Ketika kita kembali ke rakaman kamera badan, sifat tidak sabar Christopher Ford yang didakwa itu mula kelihatan. Masalahnya ialah, kita ada pelbagai orang yang nampak sesuatu. Tapi nampaknya tiada siapa yang tahu apa yang mereka nampak. Jadi itu bermakna saya kena tunggu di sini sebab saya berkulit hitam dan setinggi 6 kaki. Apa itu? Sebab saya berkulit hitam dan setinggi 6 kaki. Bukan sebab awak berkulit hitam dan setinggi 6 kaki. Tapi sebab awak berkulit hitam, setinggi 6 kaki, pakai jaket hitam. Sama seperti suspek kita. Ini adalah hoodie, bukan jaket. Ia tetap jaket hitam. Saya faham bro, percayalah pada saya. Macam saya cuma ditahan di sini untuk apa? Saya tak ada kena-mengena dengan hal itu. Tapi sebab saya hitam, tinggi 6 kaki dan pakai hoodie hitam, saya kena berdiri di sini, ya. Ya, itu memang pemprofilan kaum. Ini bukan soal kaum langsung. Ini berdasarkan maklumat yang diberikan tuan. Saya janji, kalau saya tahu, saya akan terus kongsi dengan awak. Ya, tapi dengar dulu. Bila saya sampai, awak keluar dari satu pintu. Saya tak tahu dari mana awak datang. Hanya sebab awak tak ada beg galas, tak bermakna beg galas di dalam tu bukan milik awak. Faham? Dengar tak? Saya cuma buat kerja saya, bro. Tapi apa kaitan semua tu dengan saya? Sebab awak sepadan dengan gambaran yang diberikan. Itu saja yang saya nak beritahu awak. Kalau saya terlibat dengan benda-benda kat sini, saya tak tahu, bro. 113. Saya perlukan gambaran pakaian yang lebih jelas dan nama tapi tiada apa-apa. Dia baru saja tahan saya sebab dia kata saya sepadan dengan gambaran bagi sesuatu yang berlaku di salah satu bangunan ni. Dan saya macam... Seluar hitam. Disahkan seluar hitam, betul? Okey. Saya hargai awak, bro. Serius. Saya tahu bagi awak, ini bukan cara yang awak mahukan. Tapi, sekarang nampaknya Christopher yang didakwa itu bebas untuk pergi, sehinggalah pegawai menemui barang-barang yang dipercayai miliknya di dalam lift yang dia keluar tadi. Kemana yang ini pergi? Saya tak tahu di mana Hans. Oh, Hans ada di sini. Kita ada sebarang AD atau apa-apa? Tak, ada nota tulisan tangan di atasnya. Saya ada dengar seorang wanita keselamatan berjalan. Dia kata itu bukan lelaki yang sama yang masuk. Tapi dia tak tunggu masa tu. Okey. Jadi dia pakai seluar biru. Jadi saya lepaskan dia. Okey ya. Lelaki ini ditemui, kalau semua ini ditemui di sini, dia keluar dari situ. Jangan awak beritahu dia yang dia bersama saya. Itu yang saya fikirkan. Tapi,
Oleh keselamatan, lihat. Mereka sedang cuba sekarang, tapi tiada anggota keselamatan yang bertugas. Jadi secara jarak jauh, ya. Awak tahu tak? Saya tak semak lelaki itu. Saya sepatutnya semak dia sebelum saya lepaskan dia. Itu memang tindakan yang sangat bodoh. Mesti dia. 123. Sila semak 27. Nama akhir, Ford. Nama pertama, Christopher. Ejaan biasa. Lelaki kulit hitam. Betul, seperti kenderaan itu. Tiada huruf awal nama tengah. Christopher yang didakwa itu hampir melarikan diri, tetapi pegawai berjaya menangkapnya semula sebelum dia sempat meloloskan diri. Chris. Hei, jangan masuk dalam kereta itu. Hei, jangan masuk dalam kereta itu. Tunggu sekejap. Kau keluar dari lift. Beg itu telah dijumpai. Ayo, bercakaplah dengan aku. Lihatlah diri kau. Kau belum dibenarkan pergi. Kau belum bebas. Kau belum dibenarkan pergi. Faham tak? Aku faham. Kau belum dibenarkan pergi sekarang. Aku perlu bercakap dengan kau. Kau perlu kembali dan bercakap dengan aku. Kembali dan bercakap dengan aku. Tengoklah, kembali dan bercakap dengan aku sebab hal yang sedang berlaku sekarang, semua yang kita ada setakat ini sepadan dengan kau. Kau keluar dari lift. Lihat seseorang yang memakai seluar hitam. Kami boleh sama ada menahan kau secara fizikal atau kau boleh ikut saya balik dan berbincang. Okey, jadi mari balik dan berbincang dengan saya. Saya boleh berbincang dengan awak di sini juga. Tak apa kalau awak nak berdiri di sini dalam hujan. Saya cuma cuba pastikan awak kekal hangat dan kering. Mari naik ke atas kaki 5 ini. Saya boleh bercakap dengan awak di sini juga. Baiklah. Jadi dengar apa yang saya nak cakap. Saya tak tahu apa yang awak sedang lakukan. Betul? Baiklah. Jadi kami dapat panggilan. Lelaki berkulit hitam. Tolong dengar dulu apa yang saya nak cakap. Dengar dulu. Dengar saya. Saya akan bagi awak cakap, okey? Lelaki kulit hitam. 6 kaki tinggi, okey? Rambut pendek, pakai hoodie hitam. Memang mereka ubah keterangannya kepada hoodie. Mereka memang cakap seluar hitam. Awak tak pakai seluar hitam. Sebab itu saya kata awak boleh pergi. Betul. Nampaknya ada maklumat yang mereka terima di sini agak bercanggah. Kita kena perbetulkan hal ini. Tolonglah. Saya cuba sahkan yang awak tak terlibat. Saya tak terlibat dalam apa-apa pun. Dan saya janji, kita boleh sahkan itu betul-betul. Kalau ada orang kata, tak, itu memang bukan dia, saya akan lepaskan awak bro. Dah pun, betul cakap awak. Betul. Lepas tu ada lagi maklumat keluar. Dan saya kena buat macam tu. Saya kena buat apa yang saya kena buat. Okey. Okey. Saya cuma nak beritahu awak. Saya akan jujur dengan awak. Awak pun jujur dengan saya. Ini kenderaan saya di sini. Saya tahu. Dan saya minta maaf kerana mereka datang untuk jemput awak. Tapi sehingga kita betul-betul pasti tentang perkara ini, saya tak boleh lepaskan awak, okey? Okey, saya bukan ditahan tanpa sebab. Jadi, Awak dapat rawatan di sana? Tak. saya tak dapat rawatan di sini. Awak buat apa? Saya datang ke sini untuk guna baki itu. Macam yang saya cakap, saya keluar semula. Dia berhenti. Itu saja. Awak cuma masuk ke sana untuk guna saja, ya? Itu cuma akan jadi jurulatih. Saya sedang berjalan naik jalan ni. Saya sedang berjalan naik jalan ini menunggu batu saya, bro. Saya datang dari rumah kereta api ke arah saya, bro. Saya sedang menunggu tumpangan saya malam ini. Di mana rumah kawan awak? Biar saya pergi periksa. Saya tak tahu. Ini Appleton kan? Ya. Ya, di Appleton, bro. Civil Springs. Saya mula berjalan ke sini sebab saya sedang tunggu kenderaan saya. Saya tak nak berdiri. Jadi, saya mula berjalan ke sini. Selamat mandi. Saya akan bakar awak. Saya akan letakkan awak dalam perkhidmatan selama setahun. Saya akan nyalakan api. Saya rasa ia 1 batu. Saya rasa ia 5 batu. Saya tak tahu. Ia beberapa batu. Itu ladang saya. Okey, apa yang saya maksudkan hanyalah Dengar cakap saya. Itu dari Appleton dan Silver Spring. Akan ada beberapa tempat lain untuk berhenti dan buang air kecil. Saya tak ada. kita dah dapat maklumat tentang individu itu, ya? Ada sebab kenapa saya asik panggil dia sebagai kononnya Christopher. Sebab rupa-rupanya nama dia bukan Christopher pun. Satu-satunya perkara yang saya fikirkan ialah macam mana dia baru saja hentikan saya dengan 5 kereta polis. Macam
Ya, jadi saya cuma tunjukkan kepada awak macam mana saya sepatutnya jadi. Jelas sekali, Sesuatu sedang berlaku sekarang. Kan, hey, sekarang macam mana awak fikir saya... dibenarkan untuk takut pada seseorang. Saya tak tahu. Tak ada apa yang perlu ditakutkan, bro. Saya dah layan awak dengan penuh hormat. Tapi saya tak pernah duduk betul-betul sebelah awak dalam situasi macam ni secara tiba-tiba. Macam Jadi nama yang awak bagi saya tadi tak sepadan dengan sesiapa pun. Okey, jadi apa nama keluarga awak? mana dengan saya? Saya baru saja beritahu nama saya. Okey, apa nama keluarga awak yang betul? Chris Ford, itu nama saya. Okey, Saya baru saja beritahu awak. ada inisial tengah? Tiada inisial tengah. Tiada inisial tengah. Bila tarikh lahir awak? Okey. Ya Allah, pusat kawalan. Adakah awak mahu masuk semula ke dalam tempat yang kering dan hangat? Saya selesa di sini. Saya sedang cuba. Saya sedang cuba. Saya tiada masalah dengan itu. Kamu kata kamu berjalan ke sini. Kenapa kamu semua memandu? Apa maksud kamu? Kenapa saya kering? Ini lembab. Apa maksud kamu? Ini moe. Dan ia pun tak sebut macam tu, bro. Ini cuma gerimis. Sekarang ni lah, 20 minit drimis. Ini cuma gerimis. Macam ini bukan. Macam apa maksud kau, bro? Aku bukan nak kecoh pasal tu. Itu pelik, bro. Kau cuba nak buat sesuatu, bro. Supaya kau boleh cuba tangkap aku atau buat apa saja yang kau nak buat. Kau cuba nak buat Apa-apa saja. kerja untuk sementara waktu. Kita tak bergerak keluar. Saya faham apa yang awak cuba lakukan. Saya juga cuba untuk mempertimbangkan semua andaian walaupun saya diberitahu supaya tidak melakukannya. Saya nak pastikan cerita awak memang sahih. Dan kalau awak hanya berjalan-jalan macam ni, Di mana seseorang didekati oleh beberapa pegawai, bro. Bukan jumpa awak. Dan tak nampak saya macam, awak di mana? Awak nak pergi mana? Ya, saya akan jadi sedikit tegang. awak nak pergi mana? Awak nak pergi ke mana dari Appleton dan Silver Spring? Saya dah beritahu awak, saya sedang tunggu orang jemput saya. Tidak. Awak berjalan dari rumah kawan, dari Appleton ke Silver Spring. Awak nak pergi ke mana? Kenapa awak menuju ke arah ini? Kalau awak tak tangkap saya, bro, saya tak nak jawab semua soalan awak. Baik, sekarang awak cuma ditahan supaya kami boleh siasat. Saya tak nak jawab apa-apa soalan awak lagi. Okey. Awak ada kad pengenalan dengan awak? Awak dah bagi kepada kami? Dia bagi saya nama dan lelaki itu. Ia tak kembali kepada sesiapa pun. Anda telah memberikan maklumat yang betul. Saya telah memberikan dia maklumat yang betul. Mari kita ulang semula dan pastikan anda mempunyai butiran yang betul. Apa nama keluarga awak, kawan? Chris Ford. Ford. F-O-R-D. Christopher? Chris. Ya. Chris. Bukan Christopher. Nama tengah? Tiada inisial nama tengah. Tariklah, ya. Kau ada ID Wisconsin? Tidak, saya tak ada, bro. Kau pernah ada ID Wisconsin? Ya, saya pernah. Sekarang saya ingat nama awak Christopher. Nama penuh? Saya kata Chris. Saya tanya awak. Saya ingat awak dah kata ya. Itu saja. Polis kemudian mengenal pasti dia sebagai Jermaine McLemore, 32 tahun. Jermaine, atau Chris, seperti yang dia masih berpura-pura jadi, teruskan dengan sandiwara ini. Kau tak ada senjata atau apa-apa pada badan kau? Bos. Oh, okey. Tak. Kenapa aku cuma periksa kau? Cuma tepuk-tepuk. Di bahagian luar. Kau tak boleh sentuh aku. Bro. Kamera kau. Ya, sudah tentu. Okey. Betul. Adakah awak nampak saya melakukan apa-apa jenayah? Atau apa-apa saja? Jadi awak sepadan dengan gambaran suspek jenayah yang baru saja berlaku di sini sebentar tadi. Awak keluar dari bangunan yang sama yang kami diarahkan untuk pergi. Dan awak keluar dari lift yang sama di mana beg individu itu juga berada. Sebab saya sedang menunggu tumpangan. Awak kata awak nak guna tandas. Kenapa pula awak berada dalam lift? Dia kata, kenapa pula saya nak buat begitu? Bro, diorang cuba buat semua benda ni. Kau keluar dari lift. Semua benda ni dibuat untuk pastikan ia selamat. Kami tak mereka-reka apa-apa. Semua ini adalah maklumat fakta. Tiada satu pun yang direka, tiada satu pun yang dibuat-buat. Ya, saya sedang dihentikan di sini. Apa benda ni? Appleton. Jalan North Hills di Appleton. Saya masih memandu di Appleton bersama pegawai-pegawai ini, bro. Di sini. Siapa nama awak? Music Strong. Paul? Oh. Saya sedang buat Facebook Live supaya semua orang boleh lihat ini. Okey. Okey. Betul. Harap-harap mereka faham yang kita di sini untuk buat siasatan kita. Ya. Jadi, itu saja. Mereka lepaskan saya. Mereka lepaskan saya di Hospital Freda dan kemudian datang semula ke seberang jalan dan berkata, macam awak ditahan semula sebab apa? Sebab apa? Untuk siasatan ini. Ya, awak sepadan dengan gambaran yang diberikan.
Awak cakap begitu di dalam sana. Nada awak sepadan. Awak cakap begitu di dalam sana kan? Betul. Awak sepadan. Awak cakap gambaran individu kita itu. Bukankah awak cakap begitu di dalam sana? Awak kata dia jumpa jaket hitam. Dia kata dia ada jaket hitam. Ya, hoodie hitam. Dengar? Saya pakai hoodie yang ada tulisan di atasnya. Ada tulisan di atasnya. Mereka kata hari. Ada warna kuning, biru. Awak jelas bawa beg galas hijau. Mereka kata beg buku hijau. Jelas sekali saya tak pakai beg buku macam itu. Apa yang tak terlibat atau hanya bercakap dengan betul? Jelas sekali saya tak pakai beg buku macam itu. Betul? Tengok, jelas. Ya, biar kami ambil masa 20 minit dan kami akan tentukan sama ada awak terlibat atau tidak. Saya cuma duduk di situ selama 20 minit. Dan tengoklah, saya akan hantar awak ke mana awak nak pergi. Kalau macam tu, Saya akan masuk ke dalam kereta. Jermaine masih enggan memberitahu pegawai nama sebenarnya. Tapi itu tidak menghalang mereka daripada menangkapnya. baiklah Chris. Sila letakkan tangan anda di belakang. Anda sedang ditangkap. Anda sedang ditangkap kerana menyerang orang. Kamu kembali kepada ibu kamu? Bertenang. Sekarang kamu sedang. Ditahan kerana kamu. Bukan sekadar suspek. Mari kita pergi. Kamu tidak pegang ini. Tahan gari kamu. Tunjukkan pada saya. Tunjukkan pada saya. Relaxkan tangan kamu, bro. Okey, gari kamu semua tunjukkan pada saya. Jadi tunjukkan apa yang saya buat. Kami tak perlu tunjukkan apa-apa pada kamu sekarang. Kamu kena tunjukkan pada saya, bro. Tidak, sekarang kamu sedang ditahan dengan gari. Saya tak akan masuk dalam kereta, bro. Saya tak buat apa-apa kan. Jadi kenapa saya ditahan, bro? Awak baru ambil telefon saya, bro. Saya tengah rakam guna telefon, bro. Saya macam apa tu? Kami nampak gambar tu dan awak sepadan dengan ciri-ciri orang yang berada dalam bangunan itu. Jangan fikir, saya tak perlu tunjuk apa-apa pada awak, bro. Patutlah kamu semua ada di sini sebab awak tak. Saya tak buat apa-apa. Bro, saya tak buat apa-apa. 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 Awak kena tunjuk pada saya. Boleh tak kita minta Neka gantikan tempat Pong supaya dia boleh pergi buat urusan teknikal berkaitan bahan api dengan mangsa? Boleh ke macam tu? Ya, dengan mangsa yang mana? Di mana mangsa apa? Feel itu apa? Apa tu? Feel tip. Apa tu tuan? Apa tu? Carita Profitographic. Jangan risau tentang itu. Macam mana saya tak risau bila saya bergari? Macam mana saya nak buat? Saya bergari. Saya tak tahu kalau itu masih merakam. Jermaine McLemore telah ditangkap dan kemudian didakwa menyebabkan kecederaan kepada pekerja di sebuah fasiliti penjagaan kesehatan serta menghalang tugas pegawai. Tapi dengan sini, dia bukan satu-satunya yang telah ditangkap. Sekarang, ingat tadi dalam rakaman kamera badan, Jermaine pada mulanya dibenarkan untuk pergi. Dan dia dilihat hampir masuk ke dalam SUV berwarna gelap itu. Jadi, pegawai telah memeriksa nomor plat kereta itu yang menunjukkan ia didaftarkan atas nama Tiana Stanton, berumur 33 tahun. Menurut Fox 6 Milwaukee, Tiana telah diminta oleh polis untuk memberikan kenyataan bertulis tentang apa yang berlaku di pusat penjagaan memori itu. Tiana dilaporkan menafikan mengetahui tentang serangan itu atau suspek tersebut. Rupanya, Tiana dilaporkan bekerja di pusat penjagaan memori itu dan mempunyai masalah dengan mangsa serangan tersebut yang berpunca daripada Tiana dilaporkan telah diturunkan pangkat dari pekerjaannya. Sekarang ingat juga orang yang Jermaine sedang bercakap di telepon itu? Sebenarnya dikatakan itu adalah Tiana. Dan jika Anda tertanya-tanya bagaimana mereka berdua saling berkaitan, Jermaine ialah sepupu Tiana. Tiana Stanton dilaporkan menafikan bahwa dia merancang supaya mangsa diserang, tetapi dia telah didakwa atas tuduhan berkonspirasi untuk mencederakan seorang pekerja di sebuah fasiliti penjagaan kesehatan. Jermaine McLemore mengaku tidak bersalah atas pertuduhannya. Namun, Tiana Stanton mengaku bersalah atas pertuduhannya. Pada Julai 2025, dia dijatuhkan hukuman 2 tahun percobaan. Menurut Fox 6 Milwaukee, Tiana diarahkan untuk menjalani 120 hari daripada tempoh percobaannya di penjara daerah Waukesha dengan keistimewaan pelepasan Hoover yang serupa dengan program pelepasan untuk bekerja. Bagi Jermaine McLemore, dia telah disabitkan atas pertuduhannya dan seorang hakim Wisconsin menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun diikuti dengan 2 tahun pengawasan lanjutan. Rekod dalam talian menunjukkan dia sedang menjalani hukuman di sebuah penjara di bawah Wisconsin Department of Corrections. Terima kasih kerana menonton episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner dan kita akan berjumpa lagi di sini esok dengan case yang lain.